kita mengharapkan agar inovasi seumpama ini dapat menyemarakkan lagi. Menarik. Tak, dia cikgu suka konsep ni, konsep pendidikan yang dia bawa dekat dalam ni lah, lawa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Farah Iwan Dahlia binti Zaidi, wartawan bertugas anda pada hari ini. Dalam arus kemodenan yang kian deras ini, teknologi hadir bagai nadi dalam kehidupan. Teknologi telah menghubungkan dunia tanpa sepadan, telah memudahkan yang sukar serta telah mendekatkan yang jauh. Namun, persoalannya di sebalik sinar yang memukau itu, ada sesuatu yang membisikkan jiwa. Adakah generasi hari ini benar-benar menguasai teknologi atau sudah hanyut di dalamnya? Dalam kalangan pelajar, teknologi ini ibarat pisau bermata dua. Jika bijak digunakan, ia akan menjadi kunci untuk membuka pintu kejayaan. Dengan satu sentuhan, lautan maklumat terbentang luas, ilmu yang jauh kini terasa dekat. Dengan itu, lahirlah generasi yang celik digital yang akan menggunakan teknologi sebagai jambatan menuju kejayaan. Namun, tidak semua yang bersinar itu adalah emas. Tanpa wawasan dan disiplin, teknologi mampu menyerumuskan para pelajar ke dalam lembah kelalaian yang tiada penghujungnya. Masa terabaikan, perhatian teralih. Pelukis peribahasa yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Jika dibiarkan, generasi ini bukan lagi memperkasa masa depan, tetapi mereka akan menjadi hamba kepada teknologi itu sendiri. Sesungguhnya, teknologi hanyalah alat yang menentukan arah, sudah pastilah kebijaksanaan manusia itu sendiri. Sebab kata peribahasa, ukur baju badan sendiri. Pelajar haruslah bijak mengawal penggunaan teknologi agar tidak lari daripada tujuan asal. Apabila ilmu dijadikan sebagai pedoman dan teknologi dimanfaatkan dengan bijaksana, maka lahirlah generasi yang bukan sahaja celik digital tetapi juga generasi yang berilmu pengetahuan, yang berakhlak mulia dan berwawasan. Kerana pada akhirnya, teknologi di tangan ini hanyalah alat yang mengawal yang sudah pastilah kebijaksanaan manusia sendiri. Sekian daripada saya, wartawan bertugas anda pada hari ini.